Yuma, Ishido dan Rin pergi ke penginapan Akebono yang disambut oleh pemilik dan stafnya yang bernama Numa. Alasan mereka ke sana kerana ada laporan berkenaan gangguan elektromagnetik serta gempa bumi. Gerak-gerik pemilik dan Numa yang mencurigakan membuatkan Ishido menyiasat hal ini jauh lebih dalam. Dia juga menyoal siasat tukang masak, namun jawapan yang diberi tetaplah sama. Sehinggalah Ishido melihat Numa yang berlari ke hutan. Di situlah mereka bertiga melihat bentuk sebenar Numa, iaitu Crocosejit. 16 tahun yang lalu, Numa dan kawan-kawannya, lebih tepatnya kawan-kawan aliennya, pergi ke serata galaksi untuk mengeksperimen cendawan. Pada masa yang sama, terjadinya KD yang membuatkan mereka harus bergegas pergi dari bumi. Sayangnya Numa ini tertinggal dan terpaksa menyamar jadi manusia untuk terus hidup. Selama 16 tahun ini, Numa mencipta kapal angkasanya agar dia dapat balik ke planet dia. Tetapi Ishido tetap tak percaya dan memaksa dia ke JDF untuk disoal siasat. Dia mana tahu yang Numa ni tipu kan? Tiba-tiba terjadinya gegaran dan munculnya Shagung. Ingatkan bersembunyi kat penginapan tu selamat? Rupanya tak, sebab Shagung memanggil kawan-kawannya keluar untuk berkongsi makanan. Dah jadi 2 ekor kan kat luar? Rupanya pemilik penginapan itu dah lama tahu yang Numa ni alien. Numa terpaksa tipu supaya pemilik itu tak terkena masalah juga. Dengan Numa yang melarikan diri dan jumlah Shagung yang bertambah, Yuma pun bertukar menjadi Ark. Walaupun macam tu, Ark tetap kesulitan. Mana taknya, dah bunuh seekor, muncul lagi seekor. Shagung yang muncul ingin melahap Ishido dan yang lain di dalam penginapan. Untungnya gagal sebab langsung dikamikaze oleh Numa. Bunuh diri weh. Ark langsung pakai Solis Armor dan membantai Shagung. Sementara seekor lagi, ia lari. Korang tahulah kenapa. Kena dead stare dengan Ark tak tu. Untungnya Numa ni hidup lagi. Tapi sendirinya dibawa oleh Ishido dan yang lain untuk disoal siasat. Tapi kali ni tak setegas yang tadilah Kali ni terjadinya perubahan iklim yang mendadak. Terdapat laporan berkenaan geyser panas yang muncul dari bawah tanah. Yuma terdengar jeritan dari wanita misteri yang tiada siapa yang nampak. Rupanya di bawah tanah itu ada kaiju yang bernama Homga. Yuma langsung bertukar menjadi Ark untuk berhadapan dengannya. Lagi-lagi dia dihalang oleh wanita itu dan Ark kembali ke bentuk Yuma. Kembali ke skip, mereka menyiasat sedikit sebanyak berkenaan Homga. Seperti kenapa dia menyerap gas dan mempunyai 2 detak jantung. Yang lebih menyeramkan lagi, Homga menjadi punca akan perubahan suhu yang mendadak. Ianya datang dari badannya yang panas. Jika suhu badannya terus meningkat, Homga akan meletup dan menyebabkan kerosakan pada bandar yang mampu melenyapkan satu bandar Hoshimoto. Skip langsung bergegas mengosongkan penduduk di sana. Sementara Yuma lagi-lagi berjumpa dengan wanita tersebut. Dia memohon agar mereka tidak menyerang Homga. Dengan keputusan yang dipilih oleh Yuma, Ark pun berhadapan dengan Homga sekali lagi. Di saat genting, Yuma teringat akan nasihat ibunya. Kekuatan imajinasi terrealisasikan dan Lunar Armor pun tercipta. Walaupun Homga melepaskan letupan dahsyat dari badannya, Ark mampu menutupnya dengan angin bulan milik Lunar Armor. Perbuatan Homga yang menyeramkan itu sebenarnya mewariskan keturunan darinya dan lahirlah Homga baru untuk generasi seterusnya. Kebelakangan ini, ekonomi di bandar Hoshimoto merosot. Tak sampai di situ, terdapat sistem transaksi baru yang bernama HoshiPay. Ternyata terdapat masalah dari HoshiPay ini. HoshiPay mencipta AI bernama Internet Carnegon. Carnegon dibuat untuk mengambil untung dari derma melalui streaming. Masalahnya, Carnegon tak diprogram untuk menggunakan wang yang didermakan. Oleh itu, tidak terjadinya aliran wang yang membuatkan ekonomi terus merosot dan deflasi. Jadi, mereka harus memberikan data pembelanjaan kepada Carnegon dengan cara memasuki dunia virtual dan berhadapan dengannya. Yuma bertukar menjadi Ark dan tak sengaja termasuk ke dalam dunia virtual juga. Skip menghantar Yuppie untuk memberi Carnegon data tersebut. Tetapi Carnegon menolak. Semasa dia mengamuk, Carnegon menjumpai simpanan digital HoshiPay. Makhluk tu makan dan berubah menjadi besar. Untungnya Ark berjaya menipu Carnegon dan membuatkan situasi kembali normal. Ini kenapa foreshadow Ultraman Omega Kita diperlihatkan dengan Skip yang berjaya mengalahkan kaiju yang bernama Neronga. Di sini terdapat ahli Skip dari cawangan lain yang ikut bantu bernama Yamagami. Ternyata Rin dan dia ni saling kenal mengenali. Masalah di episod ini adalah bangkai-bangkai kaiju yang diseludup dan dijual ke luar negara. Hal ini mungkin sahaja ulah dari orang dalam untuk meraih keuntungan. Apa masalah dengan menjual bangkai kaiju ni? Tidak seperti bangkai haiwan, jika tidak dipelihara dengan baik akan merosakkan persekitaran.
Bila diselidik, GTF mendakwa ianya ulah dari skip unit analisa kayu, iaitu Yamagami. Awalnya Rin tidak mempercayai dakwaan tersebut. Namun terdapat tabiat Yamagami yang membuatkan Rin ikut curiga. Rin pun ditugaskan untuk mengintip Yamagami untuk mendapatkan bukti yang secukupnya. Alasan kenapa mesti Rin kerana dia ni berkenalan dengan Yamagami ni cukup lama. Ternyata kecurigaan itu betul. Yamagami lah dalang akan penyelupan bangkai kayu tersebut. Hal ini mematahkan hati Rin yang menganggap Yamagami ni sebagai idolanya. Sementara Yamagami melakukan demikian kerana pengorbanan. Pengorbanan yang dimaksudkan ialah memanfaatkan kayu dari seluruh aspek untuk memudahkan generasi mendatang. Tapi sebenarnya Yamagami berbuat benda tersebut hanya untuk keuntungan agar keluarga dia dapat hidup dengan selesa. Ternyata Neronga itu tak mati lagi. Dengan Pagos yang muncul secara bersamaan serta berulah dengan Neronga menyebabkan kerosakan persekitaran. Yuma langsung terjun ke pertempuran dan berhadapan dengan mereka. Walaupun kesulitan di minit awal, Ark berjaya menterbalikkan dua makhluk ini. Terdapat gelombang dari bumi yang menarik kedatangan kaiju yang bernama Noizle. Ternyata hal ini disedari oleh Skip dan mengesan kawasan yang menerima gelombang tersebut. Ternyata itu ulah dari Kazuo. Yuma mengenal dia semasa sekolah, cuma dia je yang tak kenal Yuma. Dia ni mahir dengan radio dan mencuba untuk mendapatkan signal di luar angkasa. Suatu hari, signal Kazuo diterima oleh alien yang bernama Fio. Mereka berkongsi maklumat tentang planet mereka dan menjadi kawan. Noizle akhirnya turun ke bumi dan mencari signal milik Kazuo. Yang sedihnya di sini, planet Fio mengalami pencemaran yang tak terkawal. Bahkan meragut penghuni di sana. Fio lah satu-satunya yang masih hidup di planet itu. Dia pun sengaja menerima signal Kazuo untuk berbual dengannya sebelum menghembuskan nafas terakhir. Yuma bertukar menjadi Ark untuk menghalang Noizle. Walaupun terdapat pelbagai jenis serangan yang dilontarkan oleh Ark, sebenarnya kaiju ni tidaklah jahat dan berjaya dihalau keluar ke bumi. In the end, tak payah jelaskan lah. Cukup sedih juga.